Hari ni Ashmore akan unbox full set pack Champion Rush kali dengan AR dan juga SR. Tapi sebelum Ashmore unbox, Ashmore ada announcement yang sangat penting. Banyak sangat yang tanya Ashmore, dah hari ni bahawa Ashmore boleh beritahukan yang korang boleh dapatkan kad Ashmore di Shopee dan juga TikTok Shop. Inilah antara kad Ashmore yang korang boleh collect. Pertama sekali kita ada Ashmore, dan next kita ada kita ada Diamonds. Next kita ada Diamond dan Ashmore Tier S. Next kita ada Awesome Daun, Awesome Api dan juga Awesome Air. Dan next kita dapat AR Ashmore dan juga Ashmore guys. Dan next kita dapat ini memang card rare guys, event card. Kalau korang nak dapatkan event card ni, korang kena spend RM25 di TikTok Shop Ashmore Gaming dan korang akan dapat ni secara percuma saja. Dan next kita dapat SR Diamonds guys. Ni memang paling rare. Korang kena spend RM50 ke atas di TikTok Shop Ashmore Gaming dan baru korang boleh dapat SR Diamonds ni. Kalau korang nak dapatkan kad Ashmore ni, Ashmore dah letak link di bawah description video ini. Korang boleh tekan. Kalau korang dekat Malaysia, tekan yang Malaysia punya. Kalau yang Indonesia, tekan yang Indonesia. Tanpa kita buang masa, jom kita unbox pack Champion Rush nombor 1/9. Jom kita tengok kad apa yang boleh dapat dalam pack ini. Kad pertama sekali kita dapat HP marker bertemakan Papa Zola. Next kita dapat kad sokongan Kuali HP 100. Next kita dapat Awesome Daun, tapi ini boy duri guys. Next kita dapat Mega Concho Tier B 120 HP 1 attack 60 jika ada 3 kad dan ke atas di zone kalah. Next kita ada Lovelian Tier B 120 HP 1 attack. Ambil satu kad sokongan dari zone kalah dan masukkan semula ke dalam deck. Next kita dapat Operatif Papa, kad sokongan dan attack tambah 60. Dan next kita dapat Boboiboy Nova Tier S 280 HP 260 attack. Jika menang awesome pertama, alihkan semua kad dari zone menang pihak lawan ke zone kalah. Jika kalah awesome pertama, alihkan satu kad dari zone menang sendiri ke zone kalah. Memang padu efek ni. Dan kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Blaze. Next pack, kita ada pack Champion Rush nombor 2/9. Jom kita buka dan tengok kad apa yang kita boleh dapat dalam pack ini. Pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita dapat Pak Patu Tier C 60 HP 40 attack. Pilih satu kad dari deck dan letakkan di tangan. Next kita dapat PP Zola Tier C 40 HP 20 attack. Automatic menang jika ada kad jenis Papa Zola Mama Zilla berada di zone kalah. Next kita ada Awesome Api, tapi ini Boboiboy Blaze. Next kita ada kad sokongan kekal Cimu Bot HP 200 untuk kad di zone aktif pemain yang mempunyai HP kurang dari 100. Penambahan HP hanya sekali bagi setiap kad. Dan kad sokongan ni ia kekal di kad sokongan. Efek berterusan dan hanya dipindahkan ke zone kalah apabila digantikan dengan kad sokongan yang baru. Next kita ada Mega Janitor Tier B 140 HP 160 attack. Pilih satu kad dari tangan pihak lawan dan letakkan di deck kalah. Dan next kita dapat Boboiboy Blaze Tier S 280 HP 260 attack. Jika menang awesome pertama, alihkan semua kad kecuali kad sokongan kekal dari zone kalah sendiri ke zone menang. Jika kalah awesome pertama, alihkan kad dari zone kalah pihak lawan ke zone menang. Memang padu jugalah efek dia. Dan kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Ice. Untuk next pack, kita ada pack Champion Rush nombor 3/9. Jom kita buka dan kita tengok kad apa yang kita boleh dapat untuk pack ini. Kad pertama sekali kita dapat HP marker Papa Zola. Next kita dapat Sang Buaya, kad sokongan. Kenapa ada dua kad sokongan? Efek kad sokongan pihak lawan tidak perasan. Next kita ada Gopal Tier C 60 HP 80 attack. HP 20 untuk siap kad di zone kalah pemain dan zone kalah pihak lawan. Next kita ada Rectanglian Tier B 120 HP 1 attack. Pilih 3 kad dari tangan pihak lawan dan letakkan di deck kalah. Next kita ada Mekamato Tier B 1 HP 120 attack dan tukar kad ini dengan satu kad jenis Mekamato dari deck. Kemudian aktifkan efek kad tersebut. Next kita ada Ying Tier B 1 HP 120 attack. Masukkan semula semua kad dari zone kalah ke dalam deck. Dan akhir sekali, kartu hologram kita ada oh my god, kita dapat Awesome Api guys. Dan ini Boboiboy Nova Ash rasa. Memang cantik dia punya rainbow hologram dan juga ada macam texture macam gelas. Untuk next pack, kita ada pack Champion Rush nombor 4/9. Jom kita buka dan tengok kad apa yang kita boleh dapatkan dalam pack ini. Kad pertama sekali kita dapat HP marker.
Next kita dapat Boboiboy Blaze. Tier B 1 HP 1 attack. Tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy Nova dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Next kita ada Otoy. Tier C 40 HP 20 attack. Automatic menang jika kad jenis Pipi Zola berada di zon kalah. Next kita ada Mega Rubica. Tier B 160 HP 1 rupiah attack. Lihat tangan pihak lawan, pilih satu kad dan letakkan kad tersebut di zon kalah pihak lawan. Next kita ada Boboiboy Ice. Tier B 1 rupiah HP 1 attack. Tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy Blizzard dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Dan next kita ada Awesome Daun, dan itu Boboiboy Daun. Dan next kita ada Kacak. Tier A 1 rupiah HP 140 attack. Pilih satu kad sokongan dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Oh, ini efek Panglima Parapi daripada starter deck Elemental. Untuk next pack, kita ada pack Champion Rise nombor 5/9. Jom kita buka dan kita tengok kad apa yang kita boleh dapatkan untuk pack ini. Kad pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita ada Olean. Tier B 1 rupiah HP 1 attack dan nilai attack kad lawan berkurangan 40. Next kita ada Masgardu. Tier B 180 HP 160 attack. Pilih satu kad dari zon kalah dan masukkan semula ke dalam deck. Next kita ada Awesome Air, dan ini Boboiboy Ice kan. Next kita ada Yaya. Tier A 100 HP 120 attack. Automatic menang jika nilai HP pihak lawan lebih tinggi daripada kad pemain di zon aktif. Okey juga efek dia. Dan next kita ada Mama Zola Monster. Tier A 200 HP 180 attack. Letakkan attack kad lawan kepada 20 dan kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad jenis Mama Zilla. Dan akhir sekali kita ada Mecha Concho. Tier A 240 HP 200 attack. Automatic menang jika kalah hosong utama, dan kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad jenis Mekamato Amato yang tidak bersyarat. Untuk next pack, kita ada pack Champion Rise nombor 6/9. Jom kita buka dan tengok kad apa yang kita boleh dapatkan untuk pack ini. Kad pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita dapat Mama Zilla Operative Zilla. Tier A 1 HP 1 rupiah attack dan efek kad lawan tidak berkesan. Next kita ada Sumorai. Tier B 180 HP 140 attack dan ambil 2 kad dari bahagian atas deck dan letak di tangan. Next kita ada Boboiboy Sopan. Tier A 120 HP 1 attack. Kenapa Boboiboy Sopan ni HP dia rendah? Serangan pertama dan kedua pihak lawan dipandukan kepada diri sendiri. Oh, okey juga efek dia. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Solar dan Boboiboy Taufan. Next kita ada Boboiboy Air. Tier C 60 HP 80 attack. Tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy Ice dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Next kita ada Boboiboy Api. Tier C 80 HP 80 attack. Tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy Blaze dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Dan akhir sekali kita dapat Boboiboy dan Gopal. Tier A 140 HP 1 rupiah attack. Tukarkan kad ini dengan mana-mana kad yang jenis bersyarat dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. OP jugalah efek ni. Untuk next pack, kita ada pack Champion Rise nombor 7/9. Jom kita buka dan kita tengok kad apa yang kita boleh dapat dalam pack ini. Kad pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita dapat Panglima Parapi. Tier B 180 HP 160 attack dan tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy Nova dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Next kita dapat Papa Zola. Tier A 140 HP 120 attack. Pilih satu kad dari deck pihak lawan dan letakkan di zon aktif sendiri termasuk efek. Jika kad itu tewas, pulangkan ke pihak lawan dan Papa menyambut perlawanan. So maksudnya kita ambil satu kad dari deck dia, letak atas Papa Zola ni, kita boleh aktifkan efek. Kalau dia kalah, kita still guna Papa Zola. So kita main 2 kali lah. Next kita dapat Tokang Final Form. Tier B 180 HP 1 rupiah attack dan tiru efek salah satu kad sokongan yang terdapat di zon kalah pihak lawan. Ini Mas Mawais daripada starter deck Elemental, tapi ini untuk opponent punya. Next kita dapat Mas Mawais. Tier A 200 HP 160 attack. Tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy Blizzard dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Dan next kita dapat Yombi. Tier B 1 HP 120 attack dan pilih satu kad sokongan atau kad sokongan kekal dari deck, kemudian letakkan di tangan. Dan akhir sekali kita dapat ini Awesome Eye, tapi ini Boboiboy Blizzard guys. Memang rainbow lah dia punya finishing dan texture dia juga nice lah. Untuk next pack, kita ada pack Champion Rise nombor 8/9. Jom kita buka dan tengok kad apa yang kita boleh dapat dalam pack ini. Kad pertama sekali kita dapat HP marker.
Next kita dapat Robot Mecha Pak Patu. Tier A 220 HP, 180 attack. Lihat deck pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek kad tersebut. So ini efek Rosaster Final Form jugalah. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Pak Patu. Next kita dapat Yombi. Tier B 80 HP, 1 attack. Pemegang kad ini dapat serangan pertama jika segi dalam awesome. Next kita dapat Awesome Api. Ini boy api kan. Next kita dapat Kubiko. Oh, memang cantik lah Kubiko. Tier A 200 HP, 140 attack. Tukar kad di zone aktif pihak lawan dengan satu kad pilihan anda dari deck mereka. Oh, so ini Borara dan kelakar bot daripada pack Elusionat tapi tak cancel effect lah. Next kita dapat Fang. Tier A 140 HP, 120 attack. Awesome untuk menang. Pihak lawan dan pemain kedua-dua tidak boleh menggunakan kad sokongan dan kad sokongan kekal. Kedua-dua pemain hanya boleh awesome untuk menentukan pemenang. So ni macam apa Bobby Galaxy card lah, tak boleh gunakan kad sokongan. Dan akhir sekali kita dapat Papa Zola Tactical Suit. Tier A 160 HP, 140 attack. Setiap kali pihak lawan menang atau seri dalam awesome, alihkan satu kad dari deck mereka ke zone kalah. Untuk next pack, kita ada pack Champion Rise nombor 9/9. Jom kita tengok kad apa yang kita boleh dapatkan dalam pack ini. Kad pertama sekali kita dapat adalah HP Marker. Next kita dapat Brilliant. Tier B 140 HP, 120 attack. Tiru attack kad pihak lawan. Next kita dapat Kimboxer Dragon. Tier B 200 HP, 180 attack dan efek kad pihak lawan tidak bersan, termasuk efek dari kad sokongan. Uish, memang kuat lah. Memang semua deck rasa wajib ada kad ini dengan HP dengan attack dia. Next kita dapat Kachaks. Tier B 140 HP, 1 attack. Attack 20 untuk setiap kad sokongan yang berada di zone kalah pemain. Next kita dapat Awesome Eye. Dan ini boy Eye. Dah ada dapat ikan paus ke tu. Next kita dapat Panglima Yanari. Tier B 160 HP, 120 attack. Pilih satu kad dari tangan pihak lawan dan masukkan semula ke dalam deck pihak lawan. Dan akhir sekali kita dapat Boboiboy Rimba ataupun Boboiboy Bala. Oh, memang cantik lah dia punya rainbow finishing dia dan juga texture dia. Untuk next pack, kita ada pack Champion Rise pack alternate rare. Jom kita buka dan tengok kad apa yang kita boleh dapat dalam pack ini. Dan kad pertama sekali kita dapat HP Marker. Next kita dapat Mama Zilla, Operative Zilla. Tier A 1 HP, 120 attack dan efek kad lawan tidak bersan. Next kita dapat Samurai. Tier B 180 HP, 140 attack dan ambil 2 kad dari bahagian atas deck dan letak di tangan. Next kita dapat Boboiboy Sopan. Tier A 120 HP, 1 attack. Serangan pertama dan kedua pihak lawan dipatutkan kepada diri sendiri. Dan kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Solak dan Boboiboy Taufan. Next kita dapat Boboiboy Air. Tier C 60 HP, 80 attack. Tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy Ice dari deck dan artikan efek kad tersebut. Next kita dapat Boboiboy Api. Tier C 80 HP, 80 attack. Tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy Blaze dari deck dan artikan efek kad tersebut. Dan akhir sekali kita dapat Oboimon dan Opalmon. Tier AR 200 HP, 180 attack dan setiap kali pihak lawan menang, kalah atau seri dalam awesome, alihkan satu kad dari zone menang mereka dan masukkan semula ke dalam deck. Dan kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad jenis Boboiboy dan kad jenis Gopal. Tapi efek dia memang macam susah sikit nak baca. Tengok tu, dia macam warna emas. Untuk next pack, kita ada pack Champion Rise pack Secret Rare. Jom kita tengok pack apa yang kita boleh dapatkan dalam pack ini. Kad pertama sekali kita dapat HP Marker. Next kita dapat Yombi. Tier B 80 HP, 1 attack. Pemegang kad ini dapat serangan pertama jika segi dalam awesome. Untuk next card kita dapat Awesome Api dengan Boboiboy Api. Next kita dapat Kubiko. Tier A 200 HP, 140 attack dan tukar kad ini di zone anti pihak lawan dengan satu kad pilihan anda dari deck mereka. Dan next kita dapat Fang. Tier A 140 HP, 120 attack. Awesome untuk menang. Pihak lawan dan pemain kedua-dua tidak boleh menggunakan kad sokongan dan kad sokongan kekal. Kedua-dua pemain hanya boleh awesome untuk menentukan pemenangan. Next kita dapat Robot Mega Pak Patu. Tier A 220 HP, 180 attack dan lihat deck pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek kad tersebut. So efek dia macam raksasa. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Pak Patu. Dan akhir sekali kita dapat kita dapat Papa Zola Super Papa. Tier SR 200 HP, 200 attack dan pihak lawan tidak boleh menggunakan kad sokongan
dan tetapkan nilai attack kad pihak lawan kepada 20. Pihak lawan tak boleh guna kad sokongan dan dia punya attack pihak lawan dia menjadi 20. Dan kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Papazola tidak bersyarat.